Jumpa pula dengan saya di dalam video YouTube Si Cinta Nabi dan juga page saya Yi. Hari ini tanggal 21 bulan Mei tahun 2025. Marilah sama-sama kita tahu apa yang telah berlaku sekarang ini di kawasan benua Arab ataupun di Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada saudara, ibu bapa yang dikasihi sekalian yang diikuti bersama di dalam video ini. Dan hari ini tanggal 21 bulan Mei tahun 2025. Saya dapat daripada pemberita MIH ataupun Mihri daripada negara Iran. Bahasanya pihak Iran saat itu dapat takat mata gelap ataupun dikatakan mereka yang ada berhubungi dengan Israeliah tu 22 ekor di kawasan Qom di dalam negara Iran. Dan dapat ditakak juga daripada mata gelap daripada Mossad ataupun orang yang Mossad ni adalah satu kelompok yang besar dan juga yang gagah dan kuat. Maka Mossad sana itu terletaknya di dalam negara Israeliah sebagai tentera dan juga pekerja yang paling sulit dan juga orang panggil nuailat fisik. Bukan nuai fisik saja tak, bukan satu kelompok istimewa saja tak. Bukan satu kelompok yang sembunyi saja tak. Bahkan dikatakan satu kelompok yang sembunyi lagi pula istimewa. Dan kalau mengikut bahasa Thai kata nuailat fisik. Itu panggil Mossad, setengah daripadanya. Maka daripada mata gelap Mossad saat itu Israeliah ni telah hantarkan beberapa tahun mari dah duduk bergaul di dalam negara Iran. Dengan tidak ada siapa yang dapat tahu kata siapa tak jadi Mossad sebagai mata gelap Mossad yang ada di bergaul di dalam negara Iran. Maka dia hantar saat itu Mossad saat itu merantaui ada perhamburan di dalam negara Iran. Maka hari ini di dalam 22 ekor daripada mata gelap yang ditakakkan oleh Iran, ada juga daripada mata gelap ada Mossad daripada Israeliah. Dan serta dengan mata gelap yang kebiasaan capu gaun dalam itu belaka. Hari ini dia takak 22 ekor. Beberapa hari kemarin itu dia takak dah 60 ekor. Mana kata banyak sekali lah mata gelap yang dihantarkan oleh Israeliah di dalam negara Iran sana itu. Sebab itulah ia dapat dah menuju dengan sasaran yang seni untuk nak tembak dan bedih hantarkan seluruh jaruak menuju pada sasaran itu. Oleh kerana dia ada mata gelap beberapa banyak yang duduk dah menyeliki, dah duduk berselik di dalam orang-orang kampung ataupun di rakyat-rakyat hak Iran. Maka telah peristiharah oleh Ayatullah selepas daripada demo serai dia pada waktu kemarin. Pihak Israeliah tu cuba hantarkan drone dan juga beberapa soruh menuju kepada satu tempat di dalam bombing yang jangka ia kata bahasanya Ayatullah tu dah duk menusuk, dah ambil keselamatan di situ. Maka dia tagi bakar nyala tetapi tak dapat sekali. Maka tempat dia takbang tu tak kena kepada tempat kediaman yang mengambil keselamatan oleh Ayatullah Al-Khamenei, Ayatullah Khamenei tu. Maka selepas tu pihak kerajaan dan juga daripada Ayatullah sini peristiharah suruh menangkapi akan beberapa orang yang ada berkaitan dan berhubungi dengan Israeliah tu. Lalu itulah hari ini dia takak dapat oleh 22 orang dan juga pada beberapa hari kemarin itu 60 dah. Dan mana kata banyak benar lah di dalam negara Iran ni perkenaan dengan mata gelap. Dan juga hari ini tu pihak kerajaan Iran tu dia peristiharah juga suruhlah orang-orang kampung ataupun orang-orang awal tu pakat bermata, yakni pakat jaga tengoklah siapa yang ada pelik daripada muka yang tak biasa tengok orang jenis-jenis mana, maka beri laporanlah kepada kerajaan Iran supaya dapat ditakak dengan segera. Oleh kerana banyak sangat ada juga daripada orang panggil baral ataupun lukreng daripada Iran dengan apa dia ni dengan Israeliah. Ada juga daripada Israeliah masuk pergi dan juga ada juga orang jadi Iran sendiri, orang Iran sendiri.
seolah-olah kata orang munafik lah. Maka apabila dia takak maridah tu, salah satu daripada hak dia takak maridah tu, dia kurung di dalam penjara, dan juga setengah daripadanya dia gantung. Buh tali gantung. Dan juga setengah daripadanya, kata dia, dan kalau mengikut di dalam sosial media tu, Iran tu ambil hak daripada Israiliyah dan juga orang yang bara ataupun lukreng daripada Israiliyah dengan Iran, hak mari duk memecahkan akan rahsia yang ada di dalam Iran tu, dia gantung di caruak ataupun di soruh hatta kelik kepada negara dia menetuk di atas udara. Itu hatta kelik kepada negara Israiliyah lah, menetuk di atas udara. Itu yang saya dapat daripada berita Khabarur Rasak dan Khabarur Rasak, dan juga daripada Mehr, dan juga ataupun satu pemberita namanya Meh dan juga Mehri di dalam negara Iran. Dan saya dapat pula pungut daripada pemberita Al Jazeera Urdun, beberapa je yang telah lepas ni, bahawa sekarang ni tentera Israiliyah 30 ekor ataupun 30 orang telah melancarkan akan dah caruak soruh. Sekarang ni tu Israiliyah tu hatta ke pula akan caruak soruh, dan hatta lagi akan beberapa banyak guna tentera 30 orang dah di atas kapal perang, dan juga bombing lagi, dan hatta dengan secara caruak, dan juga hatta dengan secara udara, dan dengan hatta dengan secara terbangi ataupun orang panggil pergi dengan kapal tu berperang tu kepada negara Iran. Semua jumlah yang dia guna ini tentera dia tu 30 ekor ataupun 30 orang, dan untuk melancarkan akan melancar ataupun hattakan akan beberapa banyak daripada soruh dah menuju kepada beberapa tempat di dalam negara Iran, di beberapa kawasan, dan salah satunya di kawasan barat daya. Maka dia hantar lagi. Itu salah satu daripada yang saya dapat daripada pemberita Al Jazeera Urdun. Jadi dia hantar pula hari ni tu. Dan pihak kerajaan Israiliyah telah buat persiapan. Selepas daripada dia hantar dah, dia cadar pula akan tentera dia saat ni tu 5,100 orang, hingga sampai kepada 5,100 orang. Orang panggil Nuairut Pisik ataupun tentera istimewa hak dia untuk cadangi nak bertepur dan juga nak bertikai dengan Iran saat ni tu. Dia cadar saja, tak ada guna lagi. 5,100 orang ni. 5,100 orang ni orang panggil Nuairut Pisik ataupun daripada tentera istimewa. Bila dia cadar ni, sekalunya Amerika Syarikat tu tak beri bantu tak beri pertolongan, tak hantar senjata dan tak hantar tentera bersama dengan dia untuk buat serangan terhadap Iran. Maka dia cadarlah tentera dia tu 5,000 orang. Ini telah dilapor oleh Sabkah Rosak. Maka dia hantar saat ni tentera ni biasa masuk dah buat berlaku peperangan ataupun biasa berlaku serangan di dalam bandar Gaza dah. Tetapi ketika dia masuk pergi berlaku buat pertikaian ataupun hidup bertepur dengan pihak pasukan tentera Mujahidin Palestin di dalam Gaza tu, tentera ni biasa kalah dah dengan pasukan tentera Mujahidin Palestin. Lari tu baik pada beberapa bulan yang lepas tu. Maka trik ni dia hantar ni juga, cadar ni juga untuk buat serangan terhadap Iran. Dan tentera ni semuanya 5,100 seorang. Itu setengah daripada yang saya dapat daripada Sabkah Rosak. Kemudian sekarang ni pihak daripada Amerika Syarikat tu dia beri kebenaran. Abu Nasr lah kata buka api hijau, suruh Israiliyah tu hattaikan akan Iran. Mana kata sekarang ni tu Babi Trump tu buka api hijau, suruh beri kepada setan Yahud tu ikutlah mu nak buat lahana terhadap Iran sekarang. Tapi dia tak buat lah. Tapi dia tak ada ui lagi bantuan dia. Sekadar dia buka api hijau, suruh tak ada lari, tak ada kak gapo lah dengan Israiliyah ni. Kalau nak hantar Iran pun tak ada gapo. Jadi Trump tu buka api hijau dah. Tetapi tak ada ui bantuan dah. Tak ada ui senjata, tak ada ui orang, tak ada ui tentera ya. Kalau dia ui tentera, Iran kudah baru ni. Selepas daripada Babi Trump tu bui api hijau ataupun bui kebenaran terhadap Israiliyah tu ataupun setan Yahud tu nak buat bertindak terhadap Iran tu, maka pihak Houthi pula daripada Yaman tu buat istiharah melalui satu video ugu akan Babi Trump.
Dia kata kepada Bobby Trump, sekiranya Amerika Syarikat bui bantu dan lo ni tak apa lagi lah, dia kata, kerana Iran dengan Israeliah ya duk gomo, tetapi sekiranya Amerika Syarikat tu gi bui bantu senjata ataupun tentera ke gi buat masuk serangan dalam Iran tu, maka Houthi Yahya Sari saat itu publik beristiharah kata kalau Amerika Syarikat bui bantu dan juga bui senjata dan juga bui tentera kepada Israeliah untuk menghantar ke akan Iran, maka kami akan nak hantar juga akan Amerika Syarikat. Itu kata Houthi. Gapo dia nak hantar? Dia nak katuk pula lak merah dan dia nak bedih habis dan dia nak bang semua perahu, tak kira daripada kapal dan pelabuhan dan perahu dan juga daripada tempat kediaman tahan laut ataupun tentera laut yang ada di dalam Lak Merah, hak di tempat kedudukan daripada tentera Amerika Syarikat, maka dia nak bang habis kata. Itu telah buat ugut teh oleh Yahya Sari di dalam kawasan Lak Merah ni. Ia nak teh habis hak mana hak bersangkut paut dengan Amerika Syarikat. Sekalunya Amerika Syarikat tu gi buat bantu terhadap Israeliah menghantarkan ke Iran. Telah ugutkan oleh Yahya Sari pada tanggal 21 bulan ni tahun 25 juga. Dan seterusnya sekarang ni di dalam Gaza pun masih duk bertepur lagi, tak berhati-hati lagi, tak berhenti, tak bergaduh-gaduh lagi, dan masih bertepur, tetapi pertempuran ni jadi rengeh sikit pada sedia. Dak mana kata demo duk bergaduh berkenaan dengan Iran dengan Israeliah ni, maka di dalam ni tu jadi rengeh pun di kawasan Khan Yunis saat ni tu masih duk kuat lagi. Cuma berita tu ada jari-jari tu baik, tetapi di dalam Al Jazeera masih duk keluar lagi akan video yang telah duk berlaku di dalam Bandar Gaza di kawasan Khan Yunis. Maka hari ni pun ada berlaku pertempuran juga di dalam Khan Yunis saat itu. Maka membawa di dalam pertempuran tu pasukan tentera Mujahidin Palestin telah tembak akan bang hak dia tanah dah akan kereta. Bang hak dia tanah dia tembak akan kereta miliki daripada Israel tu yang buat singa darat teh, maka membawa ke jadi kebakaran dan hari ni juga telah dilaporkan oleh beberapa berita bahawasanya pihak Israeliah pun masih duk bang lagi terhadap rakyat yang ada di Gaza. Maka saya dapat saat itu kata ada daripada kalangan rakyat biasa ataupun orang awam yang tidak ada boleh menahani dan tidak ada kuasa untuk nak melawan ke akan Israeliah tu ada mati dan cacat cedera daripada rakyat Gaza yang ada sekarang di dalam Palestin tu. Inilah sebagai maklumat ringkasan untuk peminat. Sekiranya ada maklumat yang lain lagi saya akan sampaikan.